Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kembali semula kita di channel turbo.com. So pada kali ni Abang Turbo ada satu body Wira Okey. Body Wira ni enjin 4G93 GSR. So enjin 4G93 ni macam ni lah. Okey. Cuma apa yang beza dia, kita pakai K20 coil. Kalau Evo dia lebih besar. Okey. Ni adalah GSR. Okay, so engine ni kita sebelum ni yang ni lah yang kita dapat yang apa ni, oil pressure jatuh, lepas tu lifter bunyi, ni lah engine yang bunyi bising tu. Dan ni sebelum ni dia pakai piston dia pakai apa tu yang kopi supercharge. Piston tu tak boleh pakai, jangan belilah, harga mahal tapi tak boleh pakai. Beli je terus Force ataupun beli terus supercharge memang original punya. Okay. So yang ni kita dah buat fully balance. Sebelum ni crankshaft dia pun dia buat lebih kurang je. Crankshaft dia pun dia potong je dekat flywheel, menyebabkan engine ni vibration, oil pressure pun jatuh. Jadi yang ni kita buat fully balancing. Okay. Fully balancing dengan clutch SKS. Kita fully balancing, connecting rod pakai TPS, I-beam, piston kita pakai Force 82.5. Sebelum ni dah 82 disebabkan piston dia dah calar semua, block pun dah calar, kita rebore balik. Okay. So lepas tu banana kita custom, flange stainless steel, flange ni stainless steel, yang ni pun stainless steel. Turbo kita pakai custom G25 dari turbo.com, G25 550. Okay. So kita test pun alhamdulillah turbo ni tak lag lah, memang cun-cun dengan GSR. Cam pun kita pakai custom 260 dari turbo.com. Harga pun tak mahal, kalau nak harga dia dalam 1,800 je. Bar spring kita pun ada, lebih kurang dalam 600. Okay. Banana ni 1,300 ni. Banana ni fully stainless steel 1,300. Turbo 4,300. Fully balancing kita buat 1,000. Lepas tu piping tu cooler kita alter lah. US gate pakai balik yang mana ada. Injector kita pakai FIC Injector klinik, injector FIC. Okay, lepas tu tak ada apa, kita akan dyno.